Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izanullah bin Muhammad Razali daripada kelas 4 Agama sebagai calon ketua pelajar bagi tahun 2026. Visi saya setelah saya menjadi ketua pelajar ialah saya ingin menjadikan badan pengawas sebagai rakan pembimbing yang mesra, dihormati dan berwibawa. Guru-guru yang dihormati, saya percaya bahawa kepimpinan yang baik bermula daripada ketaatan yang baik. Jika diberikan peluang, saya berjanji akan menjadi tangan kanan guru-guru dalam menguruskan disiplin dan memastikan setiap agenda sekolah berjalan dengan lancar. Seterusnya, misi saya ialah saya ingin membina jambatan penghubung antara rakan-rakan dan pihak pentadbiran sekolah untuk menyalurkan cadangan yang membina. Kepercayaan yang guru-guru berikan pada hari ini akan saya terjemahkan dalam bentuk khidmat bakti yang terbaik buat sekolah kita. Baiklah, mohon sokongan daripada guru-guru sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua guru dan murid Sekolah Sultan Idrisiyah II. Saya Alif Hamzah bin Abu Hassan dari kelas 4 KSI 1. Saya salah seorang calon yang telah terpilih untuk menjadi ketua pelajar Sekolah Sultan Idrisiyah II. Antara matlamat yang saya akan lakukan ialah membentuk persekitaran sekolah yang selamat dan berdisiplin ke arah melahirkan pelajar yang cemerlang. Seterusnya, misi saya untuk sekolah ini ialah memastikan pengawas menjadi ahli yang berdiri paling hadapan sekiranya berlaku masalah di sekolah ini. Akhir kata dari saya, sesungguhnya tegaknya sebuah sekolah adalah kerana kehebatan para gurunya dan disiplin pelajarnya. Itu saja dari saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada barisan pentadbir, guru-guru serta rakan-rakan pelajar sekalian. Saya Danish Akidene bin Fadli dari tingkatan 4 STEM C merupakan calon ketua pelajar SMK Sultan Idrisiyah II. Matlamat saya adalah untuk memelihara imej sekolah melalui kepimpinan yang berwibawa. Jika diberi amanah ini, fokus utama saya adalah yang pertama, menjadi jabatan suara yang efektif. Saya akan memastikan setiap pandangan, idea dan suara rakan-rakan pelajar disampaikan terus kepada pihak sekolah demi kebaikan bersama. Yang kedua, memperkukuh disiplin dan jati diri. Saya percaya disiplin adalah asas kejayaan. Saya akan bekerjasama dengan unit disiplin sekolah untuk memastikan keharmonian dan peraturan sekolah sentiasa dipatuhi melalui pendekatan berhemah. Saya berjanji akan memberikan komitmen yang terbaik demi sekolah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Kasih Urdina binti Muhammad Najib from class 4 STEM A. I am one of the candidates for the School Leadership Community 2026-2027. I believe our school can become a place where students and teachers were respected, kindness were shown, and responsibility were taken. However, there is one particular issue I noticed is that some students show poor manners and attitudes, whether it's talking disrespectfully, ignoring school rules, or not treating others kindly. Therefore, I came up with a solution. Respect in Action, a weekly program where we encourage students to practice good manners, helping others, and to create a better environment for the school. That's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Damia Balkis binti Nazri dari kelas 4 STEM C dan saya merupakan salah seorang calon jawatan kuasa tertinggi bagi sesi 2026 sehingga 2027. Sekiranya saya diberi peluang untuk menggalas tanggungjawab ini, saya akan berusaha memberikan komitmen terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan. Saya juga akan bersikap adil, menghormati semua warga sekolah dan sentiasa bersedia membantu sesiapa sahaja yang memerlukan. Memimpin dengan hati, berkhidmat dengan ikhlas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazah Hazikah binti Abdullah dari kelas 4 STEM C.
Saya merupakan calon jawatan kuasa bagi sesi 2026 sehingga 2027. Sekiranya saya diberikan kepercayaan untuk memegang jawatan ini, saya akan komited untuk memimpin dengan amanah, berintegriti dan berusaha membawa penambahbaikan kepada sekolah. Saya percaya kepimpinan yang baik mampu mencetuskan perubahan yang bermakna. Saya tahu perubahan bukan sekadar harapan tetapi hasil usaha kita bersama. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairi Erina binti Nur Syam daripada kelas 4 STEM A. Manifesto saya adalah untuk menegakkan disiplin, memupuk semangat kerjasama dan menjalankan segala amanah dengan jujur, adil serta penuh dedikasi. Saya juga berharap semua guru dan pelajar dapat memberikan kepercayaan penuh kepada saya dalam memegang jawatan ini. Terima kasih.